Umpamanya saya terima dia masuk dalam UMNO kerana nampak dia ni warak, kuat agama. Saya ingat ini baik untuk UMNO. Bila masuk dalam UMNO, saya dapati bukan agama yang ditumpukan, nak jadi Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana kembali menonton episod podcast Suara Moderat. Episod kita kali ini dibawa khas oleh penaja kita, KL Podcast Studio, sebuah studio rakaman profesional yang boleh hasilkan podcast berkualiti tinggi dan telah menjadi pilihan Suara Moderat sejak episod pertama kita lagi. Hari ini saya rasa sangat-sangat bertuah sekali kerana bersama saya adalah seorang negarawan yang bagi saya memang terulung sekali di dalam negara dan sejarah negara, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri keempat dan juga ketujuh. Dan kalau penonton, saya pasti semua penonton tahu bahawa beliau telah berkhidmat sebagai Perdana Menteri untuk tempoh keseluruhan selama 24 tahun. Suatu tempoh yang sangat lama sekali. Dan beliau dikenali sebagai bapa pemodenan negara. Dan saya pasti saya bercakap bagi pihak seluruh rakyat Malaysia di mana kita tahu bahawa jasa tu memang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana pemimpin politik di dalam negara ini. Jadi terima kasih kerana dapat meluangkan masa bersama kita pada hari ini, Tun. Sama-sama. Jadi sebelum kita mula, saya nak tanyalah apa khabar, Tun? Saya tengok ada sakit sedikit di tangan. Tak ada. Saya jatuh. Jatuh. Saya jatuh bila diperiksa oleh doktor, didapati tulang, ada tulang yang retak. Bukan patah, retak. Jadi nasihat doktor saya kena pakai ni splint. Ya. Nak stabilize supaya dia dapat sembuh. Kena pakai berapa lama tu, Tun? Dia kata lama lah. Lama Tapi tak tahulah berapa lama. Saya kena juga tanya, Tun. Jika saya tidak silap lah, berdasarkan perkiraan saya, dalam tempoh sebulan lagi, Tun akan mencecah umur 100 tahun. Jadi apa perasaan Tun akan mencecah umur yang saya rasa tak ramai manusia dapat capai? Saya berasa takut. Berasa takut. Takut. Ya, tak sangka lah nak sampai umur sampai 100 tahun. Tak sangka. Tak sangka. Bagus. Tapi Alhamdulillah lah, semoga umur Tun dipanjangkan sepanjang-panjang yang boleh. 200 tahun kita cuba. Tun, dengan izin, saya nak tanya soalan yang mungkin lebih berat sedikit. Tapi saya pasti ini adalah forte Tun lah, memang keistimewaan Tun berkenaan dengan topik ni. Saya nak tanya berkenaan dengan ekonomi orang Melayu. Jadi kalau saya pasti Tun mungkin lebih mahir berkenaan dengan perkara ini, tetapi berdasarkan dapatan saya, kalau kita lihat orang Melayu penduduknya mencecah lebih daripada 70%. Tetapi equity ekonomi kita hanyalah 18% dan itu pun termasuk GLC dan GLIC. Dan setiap tahun kita tengok nombor itu semakin merusut. Dan nombor yang kita dapat 18% tu pun sebenarnya nombor yang terbaru kita dapat pada tahun 2020. Jadi dan kalau kita lihatlah di Bursa Saham Malaysia contohnya, ada 1,000 syarikat yang tersenarai di Bursa Saham Malaysia, hanya 62 sahaja syarikat Bumi Putra. Jadi ini adalah situasi yang sangat menyedihkan sekali. Dan kalau kita lihat yang tu berkenaan dengan bisnes dan equity dan sebagainya, tetapi untuk rakyat biasa juga, kalau kita lihat gaji orang Melayu jauh sangat ke belakang berbanding dengan kaum-kaum yang lain. Jadi saya ingin tanya Tun lah, bagi pandangan Tun di dalam dengan pengalaman Tun yang begitu lama mentadbir negara, apa sebenarnya punca masalah ekonomi orang Melayu ini? Masalahnya berpunca daripada mencari cara yang mudah. Bekerja dengan dapat gaji tiap-tiap bulan mudah. Tiap-tiap bulan terima gaji. Bila dah tua pension, tak terima pension. Jadi cari yang mudah. Tapi kalau kita bergantung kepada gaji, kita tak mungkin kaya. Kita terhad kepada gaji yang telah ditetapkan oleh majikan. Sebab itu kita
Semakin lama semakin merosot kedudukan kita kerana gaji tidak naik. Tetapi kalau kita masuk dalam bidang perniagaan perusahaan, tak ada had bagi mencapai kekayaan. Bahkan sampai boleh jadi billionaire pun. Tetapi kalau makan gaji tak mungkin jadi millionaire pun. Ya, sebab itu sementara pihak lain menjadi lebih kaya, kita jadi lebih miskin. Jadi bagi pandangan Tun, orang Melayu sekarang ni susah ataupun ekonomi jauh ke belakang kerana mereka tidak ceburi di dalam bidang perniagaan. Nah, Jadi bagi pandangan Tun, bagaimanakah pihak kerajaan misalnya boleh untuk bantu orang Melayu untuk ceburi bidang perniagaan? bantuan kerajaan dah banyak. Kita ada dasar ekonomi baru yang mana kita memberi banyak peluang perniagaan, banyak kontrak kepada orang Melayu. Tetapi mereka tidak gunakan peluang-peluang itu dengan cara yang baik. Mereka mencari pendapatan lebih awal dengan menjual peluang. Menjual kontrak, menjual AP, menjual lesen dan sebagainya, dapat duit upfront. Dapat, tak payah nak usaha, nak apa, cuma jual saja. Dah habis, minta lagi daripada kerajaan supaya boleh jual. Jadi itu sebabnya segala peluang yang diberi oleh kerajaan tidak berjaya untuk mengatasi masalah kemiskinan orang Melayu. Jadi bagi pandangan Tun, kerajaan dah cuba macam-macam dah. Dah banyak sangat membantu, dah bagi macam-macam peluang beasiswa, geran dan sebagainya, tetapi masih tidak berjaya lagi. Jadi saya setuju juga dengan Tun, memang banyak kerajaan telah buat. Kalau kita lihat misalnya contoh dasar ekonomi baru Ya. telah diperkenalkan sejak zaman Tun Abdul Razak lagi, telah banyak membantu orang Melayu. Jadi saya nak tanya, apakah pandangan Tun berkenaan dengan dasar ekonomi baru ni? Kerana kalau kita lihat ketika DEB ni mula-mula diperkenalkan, kadar kemiskinan orang Melayu sangat tinggi, lebih kurang 99 hingga 98%. Daripada equity ekonomi yang sangat-sangat rendah sekarang ni, kita boleh lihat bahawa ada juga membantu orang Melayu. Sekarang sebelum ini orang-orang Melayu hanya tinggal di kawasan luar bandar, kini mereka ada juga di kawasan-kawasan bandar, di Penang, di Johor Bahru, di Kuala Lumpur, di Greater Klang Valley, Selangor dan sebagainya. Jadi apa pandangan Tun berkenaan dengan dasar ekonomi baru itu? Adakah ianya dahulu berkesan, sekarang tidak berkesan, ataupun memang daripada dulu lagi memang Tun rasa perkara itu tidak sesuai dilaksanakan? Ya, dasar ekonomi baru memang baik, tapi disalahguna oleh mereka yang menerima segala kemudahan daripada dasar ekonomi baru. Kalau mereka menerima dasar-dasar ini, peluang-peluang ini, dan mereka berusaha, saya yakin mereka kebolehannya sama. Kebolehan orang Melayu tak kurang daripada yang lain. Tetapi kalau tak ada usaha, tak ada sanggup menghadapi cabaran dan cari cara yang mudah dengan menjual peluang mereka, menjual kontrak mereka, AP mereka, dasar apa pun tak akan berjaya untuk mengatasi masalah kemiskinan orang Melayu. Jadi bagi pandangan Tun, kalau kerajaan tidak boleh membantu, macam mana kita boleh pastikan ataupun kita boleh tolong orang Melayu ini keluar daripada kepompong kemiskinan mereka dan boleh lebih berdaya saing lagi berbanding dengan kaum-kaum yang lain. Jadi nampaknya perlu ada perubahan di dalam sikap orang Melayu itu sendiri. Adakah itu yang cuba Tun sampaikan? Ya, saya berpendapat bahawa yang menjadi halangan kepada kejayaan orang Melayu ialah budaya mereka, pegangan mereka kepada nilai hidup yang mereka amalkan. Sebab itu kita memperkenalkan dasar pandang ke timur. Kenapa pandang ke timur? Kerana di timur terdapat bangsa-bangsa yang dulu miskin tetapi berjaya mengatasi masalah mereka dengan cara-cara tertentu. Kalau kita tiru cara-cara mereka, insya-Allah kita akan berjaya sama seperti mereka. Saya sedikit sebenarnya bimbang dengan
masa depan orang Melayu apabila mendengar jawapan Tun, kerana kalau masalahnya adalah kerajaan, kerajaan boleh tukar dasar. Kalau masalahnya kerajaan, kita boleh tukar kerajaan melalui proses demokrasi. Tetapi kalau masalahnya budaya, dia jadi sangat sukar sekali untuk kita ubah, kerana kita tahu bahawa budaya ini adalah satu perkara yang sangat konsisten, sangat sukar untuk berubah. Kalau berubah pun dia akan perlu melalui bergenerasi-generasi. Jadi bagi pandangan Tun, adakah orang Melayu nampaknya doomed to fail kerana sukar untuk tukar budaya yang Tun sampaikan ni? Ya, kalau ada bantuan kerajaan, sedikit sebanyak dia akan menolong orang Melayu. Hmm. Tapi apabila kita dapati kerajaan yang berpendapat bahawa orang Melayu tak boleh ditolong dan kita perlu bersikap adil kepada semua kaum. Kaum yang mampu berjaya pun diberi pertolongan. Maka orang Melayu diberi pertolongan, mereka gagal kerana tidak amalkan apa yang dikehendaki daripada mereka. Orang lain yang dapat peluang itu, mereka mengguna peluang itu sepenuhnya. Hmm. Jadi kita dapati bahawa dasar kerajaan kalau tidak membantu Melayu akan menyebabkan jarak antara Melayu dengan bukan Melayu ini akan menjadi lebih buruk di masa hadapan. Jadi bagi pandangan Tun, kerajaan masih ada peranan untuk mainkan, untuk membantu kedudukan ekonomi orang Melayu. Jadi bagi Tun, apakah langkah-langkah kemungkinan dasar-dasar yang Tun rasa perlu diketengahkan oleh kerajaan untuk membantu orang Melayu? Adakah lebih banyak beasiswa, lebih banyak geran? Pertolongan macam mana yang diperlukan? Ya, kena tukar sikap. Hmm. Sikap kena tukar. Kalau kita dapati mereka salah guna peluang, kita hentikan kepada orang itu, tapi kita bagi kepada pihak yang lain. Selagi mereka salah guna peluang, kita tak boleh tolong mereka. Sebab itu kita memberitahu kepada mereka, apabila mendapat peluang, guna peluang itu. Dan kalau tak ada kecekapan, kita ada training, kita ada TVET, kita ada banyak usaha-usaha untuk meningkatkan keupayaan orang Melayu dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Kalau tak ada kebolehan, ada latihan boleh dibuat. Tetapi jangan salah gunakan peluang yang telah diberi. Saya sangat setuju dengan apa pandangan Tun. Maksudnya dasar ekonomi yang membantu Bumiputera itu perlu untuk dikekalkan, tetapi perlu ditambah baik, dan kita perlu mungkin adakan audit ataupun kita perlu cek siapa yang telah mendapat banyak manfaat daripada dasar ekonomi itu, tapi mereka tidak berkeupayaan ataupun mereka mensia-siakan peluang itu. Jadi ianya patut pergi kepada orang-orang Melayu lain yang mungkin boleh menjadi lebih berjaya daripada mereka. Jadi adakah itu pandangan Tun juga? Ya, saya berpendapat bahawa di kalangan orang Melayu ada yang mampu berjaya kerana sudah pun berusaha, Hmm. dan kita pilih mereka. Orang yang sudah pun berusaha mencapai kejayaan sedikit, mereka inilah yang perlu diberi bantuan. Tetapi apabila kita memberi bantuan kepada mereka ini, kita dituduh mengamalkan kronisme. Hmm. Seolah-olah orang ini kawan kita, sebab itu kita tolong mereka. Bukan kawan. The fact is, kalau orang ini sudah tunjuk kebolehan, kita bantu dia. Kalau orang yang kita tahu bagi peluang, akan jual peluang, kita tak akan bantu dia. Jadi bukan kronisme. Kronisme ini dicipta oleh musuh-musuh kita untuk menghalangkan kita membuat apa saja untuk membantu orang Melayu supaya mereka dapat kejar kaum-kaum yang lain. Itu hasrat mereka. Mereka mencipta perkataan kronisme kerana mereka nak supaya kita gagal. Kalau banyak daripada orang Melayu diberi
bantuan oleh kerajaan yang gagal tidak dianggap sebagai kroni. Hmm. Banyak. Mungkin orang itu pun dekat dengan kerajaan, tapi mereka tak kalau berjaya saja, ini kroni. Betul, saya faham apa yang Tun cuba sampaikan, di mana sebenarnya dasar ekonomi baru tu banyak membantu ramai bumiputera. Ada yang berjaya dan ada yang tidak berjaya. Yang tidak berjaya itu diorang tak sebut apa-apa, tetapi bila dah jadi berjaya dia panggil kroni. Sedangkan sebenarnya itu adalah matlamat utama dasar ekonomi baru, iaitu untuk mencipta lebih ramai orang-orang Melayu yang berjaya. Hmm. Tetapi Tun juga ada kata tadi, dia perlu bersangkut paut dengan kebolehan juga. Jadi jika mereka berkebolehan, patutlah kerajaan bantu. Jika mereka telah tunjukkan ada track record mereka kerajaan bagi bantuan dan mereka dapat tingkatkan lagi manfaat kepada ekonomi negara, jadi kerajaan bagi lebih banyak lagi. Jadi sukses breed sukses, tetapi yang gagal tu takkan kita nak bagi lagi, ianya hanya akan merugikan negara. Jadi saya juga tertarik, bagi saya selain daripada masalah ekonomi orang Melayu ni, salah satu topik yang saya tengok banyak Tun ulas adalah berkenaan dengan situasi politik orang Melayu. Jadi antara term-term yang saya tengok selalu Tun M pakai adalah Melayu berpecah. Dan saya setuju juga kalau kita lihat pada pilihan raya umum yang lepas, undi orang Melayu tu sangat berpecah. Kalau kita tengok Perikatan Nasional mendapat undi orang Melayu sebanyak 54%, kalau Barisan Nasional mereka dapat undi Melayu sebanyak 32%, dan Pakatan Harapan pula daripada 11 hingga 13%. Jadi undi-undi Melayu tu tidaklah satu blok seperti sesetengah kaum yang lain. Jadi oleh sebab itu kemungkinan besar kuasa politik Melayu tu agak kurang lah. Jadi apa pandangan Tun berkenaan dengan kesan-kesan yang lain daripada perpecahan orang Melayu ini dari segi politik? Orang Melayu meneroka di Semenanjung ini. Mereka menubuh negeri-negeri yang kecil-kecil. Ya. Masing-masing dengan raja masing-masing, dan kesetiaan mereka adalah kepada negeri mereka. Ini menyebabkan mereka jadi lemah kerana negeri-negeri ini terlalu kecil. Dan pihak British mencadang mengambil semua negeri-negeri Melayu ini untuk dijadikan tanah jajahan mereka. Bermakna bahawa semua negeri-negeri menghadapi ancaman yang sama, akan hilang negeri mereka. Pada ketika itu, mereka tidak lagi anggap mereka sebagai orang negeri, sebagai orang Melayu. Semua negeri-negeri Melayu mereka tidak lagi terpisah, mereka bersatu, mereka bekerjasama, mereka menentang cadangan British sebagai orang Melayu, bukan sebagai penduduk negeri itu negeri ini, sebagai orang Melayu. Apabila mereka cantum diri mereka, satukan diri mereka, mereka menjadi kuat. Walaupun pada masa itu mereka amat lemah, amat miskin, tak ada pemimpin dan sebagainya, tetapi perpaduan mereka memberi kekuatan kepada mereka sehingga mereka dapat mengalahkan British. Ini menunjuk bahawa kalau orang Melayu berpecah, mereka mudah dikuasai oleh pihak lain. Tetapi kalau mereka bersatu, barulah mereka boleh selamatkan diri mereka. Sebab itu pada hari ini kita nak supaya kita kembali kepada penyatuan. Kerana penyatuan memberi kekuatan kepada kita. Perpecahan melemahkan kita. Dan kita buat cadangan supaya kita ketepikan parti-parti. Tapi kita satukan diri kita sebagai orang Melayu yang berjuang untuk menyelamatkan orang Melayu. Jadi saya yakin kalau kita bersatu, kita akan menang seperti mana kita menang dulu lawan dengan British. Saya rasa pertama sekali Tun ada sentuh berkenaan dengan Malayan Union. Jadi ketika itu orang-orang Melayu semua bersatu menentang penjajah, kemudian akhirnya terbentuklah Malaysia yang kita cintai ini. Dan sejak daripada itu kita lihat banyak
perpecahan-perpecahan telah berlaku, sehinggalah, hari ini. Seperti yang saya sebut tadi, pada pilihan raya umum yang lepas, kuasa politik Melayu ataupun undi Melayu sangat berpecah sekali. Hmm. Jadi apa yang Tun cadangkan sekarang adalah, saya rasa seperti yang telah disebutkan baru-baru ini, di dalam sidang media bersama Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan juga PAS, di mana perlunya ada satu payung besar, yang merangkumi semua, orang-orang Melayu, untuk menyatukan semua orang-orang Melayu. Tetapi saya ingin juga pandangan Tun, bagaimana, kalau pada pilihan raya umum yang lepas, undi Melayu ini juga berpecah kepada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi adakah payung besar ni juga akan merangkumi mereka ini semua? Kerana itu juga adalah sejumlah besar, golongan orang Melayu. Ya, orang Melayu tak boleh bersatu 100%. Hmm. Tentu ada bahagian-bahagian yang tidak bersetuju. Jadi dalam pilihan raya yang akan datang, pertandingan adalah antara Parti Melayu dengan Parti Melayu. Mereka tidak akan sentuh kawasan-kawasan yang bukan Melayu. Mereka akan tumpu kepada kawasan Melayu saja, Melayu melawan dengan Melayu. Dalam keadaan itu, katalah ada sebuah parti politik bertanding dan orang Melayu yang lain bersatu sebagai orang Melayu. Dan mereka memang lebih ramai daripada parti politik. Dengan itu, kemungkinan orang Melayu menang dalam pilihan raya itu adalah lebih ketara. Nampak boleh dapat. Kalau mereka berpecah kepada parti-parti politik kecil-kecil, 5 buah, 6 buah parti politik, mereka kalau menang pun tak boleh dapat kemenangan yang cukup untuk mendiri kerajaan. Dulu mereka ada dalam satu parti, UMNO. Orang Melayu bersatu dalam UMNO. Sebab itu mereka mampu menang dalam pilihan raya. Sekarang ini UMNO itu sudah pecah kerana lari daripada perjuangan UMNO. UMNO sudah jadi sebuah parti yang berjuang untuk dapat duit, untuk kekayaan, cash is king. Orang rakyat tak akan sokong. Sebab itu berpecah UMNO kepada 4-5 buah parti. Dan mereka ini, kalau mereka berpecah keluar daripada UMNO dan masuk satu parti saja, yang lain, baru boleh kita ada pertandingan yang memberi kebaikan kepada kita. Tetapi apabila mereka keluar daripada UMNO, mereka menubuh bermacam-macam parti, mereka berlawan sesama mereka, parti-parti mereka semua yang kecil, tak mungkin dapat cukup bilang untuk diri kerajaan. Tetapi kalau yang keluar daripada UMNO itu bersatu, mereka boleh menang. Jadi apa yang Tun cuba sampaikan adalah, semua parti-parti politik Melayu selain daripada UMNO perlu untuk bergabung untuk melawan UMNO pada pilihan raya umum yang akan datang nanti. Adakah itu yang Tun cuba Ya, sampaikan? berlawan dengan UMNO. Tapi ahli-ahli UMNO pun kita terima. Kita bukan menolak. Kita nak perpaduan Melayu. Bukan perpaduan parti. Parti tak mungkin bersatu padu pasal matlamat masing-masing berlainan antara mereka. Mereka tak mungkin bersatu. Tetapi untuk memperjuangkan nasib orang Melayu, semua orang Melayu terlibat. Jadi kalau mereka daripada parti UMNO pun nak sokong, kita boleh terima. Bukan sebagai UMNO, sebagai orang Melayu. Jadi orang Melayu ini mesti bersatu seperti mana apabila pihak British mencadangkan Melayu Union, mereka bersatu. Sekarang ini kita nak mereka bersatu sekali lagi. Dan untuk menyelamatkan bangsa Melayu. Okey, bagus. Jadi, bagi pandangan Tun, semua orang Melayu patut bersatu, termasuk orang-orang UMNO sekali. Jadi kalau mereka berminat untuk
menegakkan, memastikan bahawa orang Melayu berjaya, mereka perlu masuk juga ke dalam payung besar ini untuk memastikan bahawa kuasa politik orang Melayu itu terjamin. Jadi, Tun ada banyak juga sebut berkenaan dengan Parti UMNO tadi. Tun juga sebelum ini adalah salah seorang pemimpin, paling besar sekali di dalam, Parti UMNO. Jadi apa pandangan Tun berkenaan dengan Parti UMNO itu, pada hari ini? Saya faham yang mungkin Tun rasa parti itu mungkin tidak, lagi sesuai untuk memperjuangkan, Ya. nasib orang Melayu dan sebagainya, tetapi, Tun juga adalah, mempunyai banyak pengalaman, saya pasti mempunyai banyak kasih sayang terhadap parti itu juga. Jadi apa pandangan Tun berkenaan dengan, Parti UMNO itu sendiri dan ahli-ahli dia? Kerana saya pasti, um, perasaan ahli-ahli UMNO berkenaan dengan Parti UMNO itu mungkin berbeza pandangan dengan pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Ya, kita menubuh parti politik kerana matlamat perjuangan parti itu. Perjuangan UMNO ialah untuk bangsa, untuk negara, untuk agama. Tetapi UMNO kemudiannya telah tolak dasar perjuangan UMNO dan perjuangan UMNO beralih menjadi perjuangan untuk kekayaan pemimpin. Itu dah lari daripada dasar perjuangan UMNO. Itu bukan UMNO lagi. Sebab itu ramai yang sudah lari daripada UMNO, keluar daripada UMNO. Kalau kita lihat dalam pilihan raya merosot sokongan daripada UMNO. Dulu UMNO boleh menang 80-90 kursi. Lepas pilihan raya yang ke-13 berkurangan. Pilihan raya yang ke-14 sudah tinggal 50. Pilihan raya yang ke-15 sudah tinggal 20. Bermakna bahawa penyokong UMNO tidak lagi sokong UMNO kerana ini bukan UMNO. Ini parti yang diperalatkan untuk memperkayakan orang tertentu. Tak ada sebab kenapa kita nak berjuang dalam parti yang matlamatnya terhad kepada nak dapat kekayaan. Sebab itu sekarang ini apa yang dikenali sebagai UMNO bukan UMNO. Nama UMNO, tapi daripada segi dasar bukan UMNO. Sebab itu orang UMNO perlu tolak parti yang dikenali sekarang sebagai UMNO dan akan menyertai satu gerakan yang serupa dengan UMNO yang ditubuh. Iaitu UMNO ditubuh supaya orang Melayu boleh bersatu padu melawan dengan British. Dia boleh bersatu padu sampai dapat kemerdekaan, sampai dapat membangunkan negara. Kalau dia nak itu, janganlah dia berpecah kepada parti-parti kecil. Ada satu parti cukuplah. Sebab itu kita dah ditubuh banyak parti, kita nak guna konsep payung. Semua parti-parti ini ketepikan parti mereka dan masuk di bawah payung besar yang mewakili orang Melayu. Dengan itu mereka menjadi kuat. Seperti mana mereka boleh kalahkan British, mereka boleh selamatkan diri mereka. Wow, pandangan yang sangat menarik sekali. Jadi UMNO itu selalu disebutkan sebagai UMNO adalah sebuah perjuangan. Jadi Tun Mahathir setuju dan Tun Mahathir cintai UMNO, tetapi UMNO sebagai perjuangan itu, perjuangan untuk menyelamatkan orang Melayu dan bukannya nama parti UMNO itu, bukannya logonya dan bukan strukturnya dan bukan pejabatnya dan bukan benderanya dan sebagainya. Jadi yang Tun cintakan adalah semangat perjuangan untuk menyatukan orang Melayu itu, tetapi sekarang dia akan di bawah satu branding baru iaitu payung besar Melayu ini. Jadi Tun, saya sebenarnya sangat ingin tahu berkenaan dengan hubungan Tun dengan Perdana Menteri kita pada hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita lihatlah, waktu itu saya belum hidup lagi. Jadi berdasarkan sejarah, berdasarkan bacaan, Tun Mahathir dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dahulu sangat rapat sekali. Dan berdasarkan bacaan saya, Tun Mahathir sebenarnya yang telah membantu dia naik di dalam politik sehinggalah sampai dia mencapai jawatan Timbalan Perdana Menteri. Tetapi selepas itu mungkin berlaku sedikit penggeseran, beliau telah dipecat, kemudian tetapi selepas itu kembali bersama juga pada tahun 2008
dan telah bersatu untuk menentang Barisan Nasional pula. Ya. Dan Barisan Nasional kemudian berjaya diruntuhkan. Tetapi selepas itu nampaknya selepas insiden Sheraton Move dan sebagainya, ada berlaku sedikit penggeseran kembali. Hmm. Dan sekarang ini ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri, saya lihat tone sangat kritikal terhadap pentadbiran kerajaan dia. Jadi tapi kita pergi dulu kepada sosok individu Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Apakah pandangan Tun berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Memandangkan Tun dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai sejarah yang begitu lama sekali. Jadi hubungan tu mungkin sangat sangat kompleks. Jadi mungkin boleh Tun rungkaikan sedikit untuk rakyat di luar sana. Sepanjang yang saya lihat tindakan kelakuan Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah dia bercakap satu perkara, dia buat benda yang lain. Kadang-kadang dia buat benda yang bertentangan dengan apa yang dijanji. Umpamanya saya terima dia masuk dalam UMNO kerana nampak dia ni warak, kuat agama. Saya ingat ini baik untuk UMNO. Bila masuk dalam UMNO, saya dapati bukan agama yang ditumpukan, nak jadi Perdana Menteri. Dengan itu dia hasut penyokong-penyokong saya, sehingga penyokong saya pun tolak saya. Dan dia cuba nak jatuhkan saya. Saya kalau nak jatuhkan saya dengan cara pertandingan, okey. Kerana Tunku Zali pun cabar saya okey. Kalau nak Tunku Zali, ambil lah. Dan kalau nak saya, bagi undi kepada saya menang sikit lawan dengan Tunku Zali. Kalau Anwar nak jadi Perdana Menteri, cabar saya. Tapi malangnya ada kes dia. Ada kes dia itu, saya kemukakan kepada UMNO. Orang macam ni, adakah kita nak terima? Dan UMNO depan-depan Anwar buat keputusan bahawa UMNO tidak boleh terima orang yang semacam ni. Dia keluar, lepas dia keluar, dikeluarkan daripada UMNO, dia membuat janji-janji macam-macam. Reformasi. Apa makna reformasi? Gunanya kerajaan ini tak ada kebebasan, zalim, macam-macam. Dan banyak orang tertariklah. Nah, kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan ada reformasi dan membuka negara kita supaya lebih bebas dan sebagainya. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia tutup mulut semua orang. Tak boleh bercakap berkenaan dengan ras, tak boleh bercakap berkenaan dengan agama, tak boleh bercakap dengan raja-raja, tak boleh bercakap dengan addendum, tak boleh bercakap dengan jualan share kepada orang asing. Semuanya tak boleh bercakap. Reformasi apa ni? Yang janji dulu kata kebebasan. Lah ni tak ada kebebasan. Selain daripada itu, kita dapati orang yang tetap dihadapi di mahkamah kerana buat kesalahan dibebaskan. Orang yang tak ada langsung tuduhan kesalahan siasat oleh pihak oposisi. Sampai ada kalau kes Yusof Raudha. Dia menuduh Anwar buat sesuatu kepada dia. Dan dia tiba-tiba kononnya dia ni menjadi pengedar dadah. Tak pernah dengar cerita dia jadi pengedar dadah. Polis jumpa dadah dalam kereta dia, jumpa pistol dalam keretanya. Yalah, dalam kereta, kalau dia ada dalam kereta tu dengan dadah tu tak apa juga. Ini dia letak kereta satu tempat. Ada orang yang mungkin masukkan barang-barang ini dalam ni. Itu tak boleh diterima sebagai evidence bahawa dia terlibat dengan pengedar dadah. Kita tak pernah dengar Yusof Raudha mengedar dadah. Tiba-tiba dia dituduh dan dimasuk dalam penjara berbulan-bulan. Nasib baiklah dia didapati tidak bersalah.
Jadi kita nampak pentadbiran dia jauh daripada janjinya. Janji reformasi, tak ada reformasi, bahkan lebih teruk lagi daripada tuduhan mereka dia bahawa kerajaan dulu kononnya zalim. Zalim apa? Dia lebih zalim lagi. Sampai orang tak boleh bercakap langsung lah ni. Saya nak bercakap pasal orang Melayu, oh itu tak boleh, itu 3R tak boleh. Nak bercakap pasal kaum, oh, itu tak boleh. Nak bercakap pasal kerajaan, oh tak, itu tak boleh. Addendum tak, oh tak boleh. Ini tak boleh, semua tak boleh. Sampai kaum wakil rakyat dalam dewan tak dibenar bercakap. Apabila dia bercakap, dia digantung selama 6 bulan. Tak digantung sehingga tak boleh pergi ke dewan pun tak boleh pergi. Ini kezaliman yang berlainan sangat daripada janji nak ada reformasi. Betul, saya sangat setuju dengan pandangan Tun. Jadi pandangan Tun adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bila dia pembangkang dengan dia kerajaan jauh berbeza sekali lah. Ya. Jadi dahulu dia janjikan reformasi, nak pertahankan kebebasan bersuara dan sebagainya, tetapi nampaknya sekarang ni dia jauh lebih teruk daripada apa yang dia kritik dahulu. Jadi ada satu perkara juga yang saya rasa Tun banyak sentuh banyak perkara tadi, tapi satu perkara yang mungkin Tun belum sentuh lagi adalah berkenaan dengan cubaan beliau untuk mendapatkan immunity pula daripada kes serangan terhadap Yusof Rota itu. Jadi apa pandangan Tun berkenaan dengan immunity ataupun permohonan untuk mendapat immunity tersebut? Kerana bagi saya lah, seteruk-teruk diorang pembangkang dahulu pernah cakap pasal pentadbiran Tun, misalnya ISA lah dan sebagainya, ataupun mereka cuba cakap macam-macam, tetapi tidak pernah sekali pun Tun ataupun mana-mana Perdana Menteri sebelum ini cuba untuk mendapatkan kekebalan, cuba untuk mendapatkan immunity daripada saman sivil, bukan sahaja saman jenayah. Jadi ini adalah satu perkara yang unprecedented, tidak pernah berlaku. Dan kalau kita tengok yang di-Pertuan Agong pun, raja-raja pun boleh disiasat, boleh melalui proses mahkamah raja-raja dan sebagainya. Tetapi hari ini ada cubaan daripada satu Perdana Menteri untuk mendapatkan kekebalan. Dan sebagai seorang yang pernah memegang tampuk atau memegang jawatan sebagai Perdana Menteri itu untuk tempoh 24 tahun, apa pandangan Tun berkenaan dengan isu ni? Ya, sebenarnya dalam negara kita ini tidak ada sesiapa pun yang kebal daripada undang-undang negara. Kita semua sama apabila berhadapan dengan undang-undang negara. Bahkan raja-raja pun kalau mereka buat yang salah, ada mahkamah untuk mereka. Jadi apa yang Anwar tuntut ialah kononnya dalam perlembagaan ada peruntukan bahawa Perdana Menteri itu kebal. Tak ada langsung dalam ni kalau kita semak perlembagaan kita, tak ada peruntukan mana-mana pihak, mana-mana orang yang kebal. Ini dia tuntut dia kebal lebih daripada raja-raja. Raja pun tak kebal. Jadi bila kebal bermakna dia boleh lakukan apa juga jenayah bertentangan dengan undang-undang dan tak ada tindakan yang boleh diambil terhadap mereka. Ini satu kuasa yang akan menyebabkan dia menjadi seorang yang amat korup. Pasal power bila kebal kita dapat power yang tak ada terhad. Pepatah Inggeris berkata power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Dia nak absolute power. Ini bermakna bahawa dia mengaku bahawa dia korup. Sebab itu untuk elak daripada dihadapkan ke mahkamah, dia mesti diberi kekebalan. Tak ada dalam perlembagaan dan terpulanglah kepada mahkamah untuk menentukan sama ada betul ataupun tidak dalam perlembagaan ada peruntukan bahawa Perdana Menteri itu kebal. Kalau ada Perdana Menteri itu kebal, maka
Datuk Seri Najib tak patut dihadap ke mahkamah. Semua orang tak patut dia hadap ke mahkamah. Dan saya pun tak boleh dihadap ke mahkamah kerana kononnya saya curi duit. Saya terima. Kalau kata saya tunjuk dalam mahkamah yang saya curi duit. Sehingga sekarang belum dapat. Saya tak kata saya kebal. Saya sanggup dihadap ke mahkamah mengikut undang-undang negara. Ini dia ni minta supaya dia bukan minta, tuntut bahawa perlembagaan memberi kekebalan kepada dia. Ini bermakna bahawa dia sedar kalau dia dihadap ke mahkamah, maka dia akan didapati bersalah. Kalau dia sedar dia boleh menang, saya tak ingat dia nak tuntut, nak dapat immunity, kekebalan. Ini tunjuk terang-terang bahawa dia sudah buat benda yang salah sehingga takut nak dihadapkan ke mahkamah, minta immunity. Saya sangat setuju dengan pandangan Tun. Kalau saya pun baca, saya semak semula selepas baca permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan kekebalan itu, saya semak Perlembagaan Persekutuan, setiap seksyen yang disebutkan, dan tidak ada satu pun yang menyatakan bahawa Perdana Menteri layak untuk mendapat immunity ataupun kekebalan daripada sebarang kes saman. Jadi permohonan itu bagi saya sangat tidak patut dibuat sekali, dan insya-Allah perbicaraan berkenaan dengan kes itu akan dibicarakan pada 21 Julai jika saya tidak silap. Jadi kita akan tengok apakah keputusan mahkamah itu nanti. Saya tertarik juga dengan apa yang disebut oleh Tun berkenaan dengan tuduhan-tuduhan bahawa Tun curi duit dan sebagainya. Saya tertarik dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Dia kata walaupun dia berselisih ataupun berbeza pandangan dengan Tun, tetapi dia sebagai orang yang baiklah, dia telah luluskan untuk Tun pergi ke Nikkei Japan dengan kos hampir RM500,000 dan sebagainya. Jadi apa respon Tun berkenaan dengan kenyataan yang telah dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam? Ini adalah sesuatu yang menjadi hak bekas Perdana Menteri. Kalau kita menjalankan sesuatu tugas, pihak kerajaan akan membiayai, tapi tak selalunya. Saya kerap kali tak bergantung kepada pembiayaan oleh kerajaan. Kalau dia nak membiayai perjalanan saya ke Jepun, okeylah. Terima kasihlah. Tapi itu bukan satu keistimewaan. Itu satu hak yang diberi untuk mana-mana bekas Perdana Menteri pun. Kalau mereka ada tugas tertentu, saya dijemput secara resmi, dijemput, dan saya bukan pergi pelancong, bukan nak ada holiday, tak. Ini nak pergi buat kerja. Kalau kerjaan bayar, terima kasihlah. Tapi ini bukan kerana murah hati Perdana Menteri. Ini adalah hak tertentu untuk yang terdapat di dalam amalan negara kita. Saya juga agak pelik jika ada dakwaan yang Tun Mahathir simpan berbilion-bilion di rumah. Jadi kenapa kerajaan luluskan permohonan untuk hampir RM500,000 ini kan? Jadi kenapa kerajaan nak luluskan jika kerajaan percaya ataupun ada pihak-pihak dalam kerajaan yang percaya Tun Mahathir ada simpan berbilion-bilion di bawah katil, di dalam almari dan sebagainya. Ya, ramai juga orang yang berpendapat apabila jadi Perdana Menteri ada peluang curi duit kerajaan. Jadi tak kecualilah saya ni pun di antara orang yang curi duit. Tapi saya tak curi. Kalau saya curi, tunjuklah. Bukti saya nak tuduh, memang tuduh. Boleh tuduh bila-bila pun. Tapi nak dihadap ke mahkamah, nak dituduh, kena ada bukti. Sampai sekarang ni tak ada bukti. Saya tak ambil 1 sen pun duit kerajaan. Sebenarnya kerajaan nak bagi kepada saya bila saya bersara. Nak bagi tanah kepada saya. Saya tak terima. Saya beli tanah. Saya beritahu kepada KSN, kalau sudi,
Saya nak beli tanah dan saya beli tanah. Saya bayar duit kepada kerajaan. I don't take, saya tak ambil duit kerajaan ataupun duit parti. Saya, belanja saya takat yang saya boleh, biayai sendiri, saya buat sendiri. Saya sangat setuju dengan apa pandangan Tun. Jika mereka ada mana-mana pihak lah sekalipun rasa yang Tun telah curi duit ataupun korup dan sebagainya, sekarang ini adalah masa yang terbaik untuk siasat Tun, kerana sekarang ini mereka adalah kerajaan, polis di bawah mereka, peguam negara di bawah mereka. Tetapi menunjukkan bahawa mereka tidak dapat kemukakan satu pun siasatan terhadap Tun berkenaan dengan kes-kes tersebut, nampaknya for now tak nampak mereka ada sebarang bukti lah, sesiapa sekalipun berkenaan dengan kes-kes apa-apa jenayah sekalipun. Tetapi saya juga ingin mendapatkan pandangan Tun. Memandangkan pengalaman Tun dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni telah berlaku ataupun telah berlangsung begitu lama. Jadi jikalah beliau dapat merendahkan diri untuk datang berjumpa dengan Tun dan meminta pandangan Tun berkenaan dengan hal-hal pentadbiran negara dan sebagainya, ini satu senario hipotetikal lah. Jadi apa respon Tun jika mendapat permohonan ataupun permintaan seperti itu? Yalah, saya bukan bijak dalam semua perkara, tapi pengalaman saya lama. Saya terlibat dengan politik lebih daripada 80 tahun dan saya jadi Perdana Menteri 24 tahun. Dalam masa saya terlibat dengan politik dan jadi Perdana Menteri, saya dapat banyak pengalaman. Mungkin pengalaman ini berguna. Jadi saya punya harapan apabila saya letak jawatan Perdana Menteri, akan ada hubungan, kita bincang kalau ada masalah. Mungkin saya dapat bagi pandangan yang boleh digunakan oleh kerajaan. Tetapi apa yang berlaku, saya letak saja jawatan, mereka hapuskan semua dasar-dasar yang saya buat, mereka perkenalkan dasar mereka. Dan dasar mereka ialah menggunakan kedudukan mereka, power mereka untuk perkayakan diri mereka. Dan tak mau terima langsung nasihat ataupun pandangan saya. Apabila saya bagi tahu kepada Datuk Seri Najib, tak payah bagi duit kepada orang. Turun ke kampung bersalam dengan bertanya dengan apa khabar ni orang dia, apa khabar anak dia. Itu cukup bagi orang kampung untuk sokong. Itu experience saya. Saya kata tak payah bagi duit. Apa jawapan Najib? Cash is king. Dia kata dengan duit dia boleh dapat sokongan. Dan dalam pilihan raya yang ke-14 dia kalah. Faham. Jadi Tun cuba sampaikan Tun mempunyai pengalaman yang luas. Jadi dengan kata lain boleh saya cakaplah yang Tun bersedia untuk membagi pandangan, bantuan dan bimbingan jika diperlukan. Tetapi nampaknya Perdana Menteri selepas Tun semua rasa bijak pandai dan rasa tidak perlukan sebarang pertolongan dan bimbingan lah buat masa ini sekurang-kurangnya. Jadi saya dengan izin Tun, saya ingin tanya mungkin soalan yang lebih peribadi sedikit. Saya secara personal dan saya pasti ramai juga rakyat Malaysia di luar sana tertanya-tanya, macam mana Tun buat dah umur 100 tahun pun, hampir 100 tahun, tetapi masih kekal sangat aktif, bukan saja aktif secara fizikal, tetapi aktif di dalam hal-hal ilmiah, menulis buku, menulis kenyataan-kenyataan, masih aktif di dalam perbincangan politik secara massa. Bagi saya umur 30-40, saya tengok saya dan kawan-kawan saya pun kita berletih melayan dengan politik negara ni, tetapi tengok Tun walaupun hampir 100 tahun masih kekal aktif, masih semangat. Jadi apa sebenarnya yang membakar semangat Tun untuk terus kekal aktif dan terus untuk berbual secara aktif di dalam medan politik negara tanah air ni? Ya, saya fikir sebagai orang Melayu, saya sayang kepada negara saya. Saya nak buat sesuatu untuk negara saya. Saya punya
punya moto yang tak pernah saya beritahu. Saya kata watan iman. Love of the nation is part of your faith. Ha, habbul watan minal iman. Jadi itu pegangan saya. Saya sayang kepada negara saya dan, kalau saya boleh buat sesuatu untuk negara saya akan buat. Kalau tak jadi Perdana Menteri, sebagai orang biasa pun apa yang boleh saya buatlah. Pasal ini negara saya dan saya tak nak orang hina negara saya. Saya hidup di zaman British, zaman Jepun, zaman Siam. Mereka pandang rendah kepada kita. Saya tak terima dipandang rendah oleh bangsa-bangsa lain. Saya berpendapat bahawa saya juga sama dengan mereka. Saya juga boleh buat apa yang mereka boleh buat. Dan orang Melayu juga boleh buat apa yang orang lain boleh buat. Jangan pandang hina kepada kita. Sebab itu saya berusaha untuk menunjuk bahawa orang Melayu ada kebolehan yang sama dengan orang lain. Jangan hina orang Melayu. Jadi, semangat cinta kepada negara lah yang saya boleh kata yang membakar semangat Tun. Dan saya rasa tak ada siapa boleh nafikan, mungkin musuh-musuh politik paling kuat Tun sekalipun saya rasa mereka tidak boleh nafikan bahawa Tun sangat-sangat cinta kepada, negara kita ini. Jadi terima kasih, atas semua jasa Tun berkenaan dengan, semua jasa-jasa Tun sebelum ini dan selepas ini. Jadi, Tun, saya juga ingin tanya, sementara ada masa lagi ni, kalaulah Tun boleh bagi satu nasihat, terutamanya kepada golongan yang muda, orang Melayu muda di luar sana. Kebanyakan daripada mereka mungkin tertekan dengan isu ekonomi dan sebagainya. Berkenaan dengan isu politik pula, mungkin ramai daripada mereka rasa yang mereka tidak ada siapa-siapa, mereka tidak berkuasa, mereka tidak boleh buat apa-apa. Jadi, apa nasihat yang Tun boleh bagi kepada mereka yang mungkin boleh membantu membakar semangat cintakan negara di dalam sanubari mereka juga untuk mereka juga boleh bekerja keras, untuk negara seperti yang Tun telah buat? Ya, yang pertama, anak muda kita perlu tahu sejarah kita, latar belakang kita. Bagaimana kita dulu sebuah negara yang miskin dapat dibangunkan. Dan ini memberi nikmat kepada mereka. Anak muda ini kalau mereka dapat pelajaran dan sebagainya, itu adalah hasil perjuangan orang yang dahulu daripada mereka. Yang menentukan negara kita ini dimerdekakan, dapat membentuk dasar-dasar yang menguntungkan anak muda. Dan sebab itu anak muda mesti fikir, walaupun mereka sudah dapat nikmat, ada ramai lagi yang tak dapat. Jangan kata, "Oh, tak payahlah yang ini tidak adil dan orang lain jangan dapat apa yang mereka dapat." Itu tidak baik. Kononnya kita zalim, kita tak bagi secara purata, bantuan, seperti beasiswa dan sebagainya. Kita adil kepada semua pihak. Kalau kita bagi bantuan kepada orang Melayu yang miskin, yang mana ibu bapa tak mungkin hantar ke universiti, sebabnya kerana mereka miskin. Bagi orang yang sudah kaya dan mampu hantar anak mereka ke universiti, kenapa kita nak bantu mereka? Mereka dapat ke universiti dengan dibiayai oleh ibu bapa mereka. Tetapi orang Melayu yang pegang jawatan tinggi dalam kerajaan pun tak mampu nak hantar anak ke universiti. Sebab itu kita bantu dan mereka sekarang ini dapat hasil daripada dasar itu. Janganlah hapuskan dasar itu kerana mereka sudah dapat hasil, jangan peduli orang lain. Kerana orang lain yang masih miskin, tidak perlu ditolong kerana kononnya ini tidak adil. Itu pemikiran yang cetek.
very shallow thinking. Kena fikir dengan mendalam. Kita dapat nikmat, jangan kita potong nikmat orang lain. Faham. Jadi, saya cuba ulaskan. Jadi bagi pandangan Tun, dasar ekonomi kerajaan ini perlu fokus ataupun perlu bersangkut paut dengan prinsip keadilan dan bukannya kesamarataan. Jadi di mana keadilan ini adalah untuk membantu orang-orang yang lebih memerlukan. Dan sekarang ni kalau kita lihat, orang-orang Bumiputera lah yang jauh lebih memerlukan. Seperti yang saya sebut tadi, 70% daripada penduduk, tetapi pegangan ikuti ekonomi hanyalah 18%. Itu pun dah termasuk dengan JLC dan JLIC. Kalau tidak termasuk, jauh lebih kecil daripada itu. Jadi janganlah sia-siakan dasar-dasar kerajaan yang telah ada, dan di mana mereka, saya pasti Tun cuba sampaikan adalah mereka perlu bersatu untuk pastikan bahawa anak-anak Melayu pada masa hadapan juga akan dapat meraih manfaat ini. Jadi saya ada satu soalan yang terakhir untuk Tun, untuk sesi podcast pada hari ini. Soalan daripada penaja juga. Memandangkan ramai yang tengok podcast-podcast kita adalah golongan orang muda, dan saya tengok Tun pun ada podcast juga, podcast Dr. M, di mana Tun menggunakan platform podcast untuk menyampai kepada bukan saja orang muda, tetapi kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi mungkin Tun boleh cuba untuk ulaskan sedikit berkenaan dengan kenapa Tun mula menggunakan saluran podcast ini, dan adakah saluran podcast ini adalah medium yang baik untuk mencapai kepada rakyat kebanyakan. Dalam keadaan sekarang, dalam keadaan yang mana kerajaan menapis segala maklumat yang diberi kepada rakyat, peranan social media ini menjadi lebih penting. Kerana social media berpeluang untuk memberitahu perkara yang benar berlaku. Dan kita dapati bahawa usaha untuk memupuk kepercayaan yang salah, seolah-olah negara kita ini bukan negara orang Melayu, negara siapa saja yang tinggal di sini. Ya, siapa saja yang tinggal di sini, tetapi menjadi rakyat 100%. Tidak lagi mengaitkan diri mereka dengan negara asal mereka, kita boleh terima. Kita tak ada, tidak menolak orang daripada negara asing. Sebab itu kita dapati orang daripada negara-negara Arab, daripada India, daripada Pakistan yang datang ke sini dan jadi Melayu, berbudaya Melayu, berbahasa Melayu, anggap diri mereka sebagai orang Melayu. Kita tak ada masalah nak terima mereka. Tetapi apabila mereka berkata, kami rakyat Malaysia, tapi kami berasal daripada negara itu, negara ini, bermakna bahawa kesetiaan mereka berbelah bagi. Mereka masih lagi ikat diri mereka dengan negara asal mereka. Sebab itu di Malaysia ini wujud perkauman. Karena mereka mengutamakan kaum sehingga mereka mempunyai parti politik mereka sendiri. Dan kalau kawasan mereka itu diduduki oleh mereka, orang lain tak boleh masuk. Orang Melayu tak boleh masuk dalam kawasan yang bukan Melayu. Orang bukan Melayu tak boleh masuk dalam kawasan Melayu. Jadi perkauman wujud kerana masih ada kuat pegangan bahawa mereka bukan semacam orang Melayu. Mereka datang di sini dapat jadi rakyat sini, citizen, tapi mereka masih mengenalkan diri mereka sebagai orang daripada negara lain. Inilah yang menyebabkan di Malaysia berlaku race politik. Tapi tak berlaku di Indonesia, tak berlaku di Filipina, di Thailand, tak berlaku di Amerika. Di Amerika,
Ya, sama ada mereka berasal daripada UK ataupun Germany ataupun mereka tidak tubuh, parti German American ataupun parti French American. Oh, tak ada. Mereka semua American. Masuk parti mana? Patut masuk 2 buah parti. Satu, parti, apa nama, Demokrat, satu lagi parti Republican. Tak ada parti lain. Kenapa di Malaysia ada parti-parti yang khas untuk orang yang berketurunan daripada pendatang. Ini yang menyebabkan kita berpecah di Malaysia ni. Dengan izin Tun, saya tahu saya dah cakap saya nak tanya soalan yang terakhir tadi. Tetapi mendengar ulasan tadi saya kena tanya satu-satu soalan yang betul-betul terakhir kali ini. Um, Tun ada sebut berkenaan dengan Indonesia dan Thailand dan sebagainya. Tetapi prinsip pentadbiran kerajaan mereka sejak zaman dahulu lagi adalah asimilasi. Di mana mereka tidak benarkan kaum Cina dan kaum India untuk menggunakan bahasa mereka misalnya, ataupun untuk mengekalkan budaya-budaya keturunan mereka yang daripada luar negara ataupun negara asal mereka. Tetapi prinsip yang diguna pakai oleh Malaysia sedikit berbeza, di mana kita menggunakan prinsip integrasi, di mana setiap budaya kekalkan budaya-budaya mereka. Jadi bagi pandangan Tun, adakah ini bermakna sepatutnya kita mengamalkan sistem asimilasi daripada awal lagi untuk memastikan bahawa setiap warga Malaysia di dalam Malaysia yang hidup pada hari ini, mereka mengekalkan satu budaya, iaitu sama ada budaya Melayu ataupun mungkin budaya Malaysia. Jadi apa pandangan Tun berkenaan ini? Itulah harapan, orang Melayu apabila mereka terima desakan British supaya diberi kerakyatan kepada orang yang datang daripada negara lain. Mereka berharap lama-kelamaan orang ini akan jadi orang yang berbahasa Melayu. Sebab itu apabila kita capai kemerdekaan, satu usaha besar-besaran diadakan untuk mengembangkan penggunaan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Kempen, big kempen kita ada. Tetapi hari ini tidak ada. Bahkan hari ini kempennya kita belajar bahasa lain, bukan bahasa Melayu. Jadi kita tidak ikut dasar yang ditentukan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan. Kita harap apabila berlalu masa, maka kaitan mereka dengan negara asal mereka akan berkurangan. Mereka akan bertutur kata dalam bahasa Melayu, menerima adat istiadat Melayu. Mereka tak payah jadi beragama Islam. Mereka mungkin kekal dengan agama mereka. Tetapi seperti di Indonesia umpamanya, kita dengar orang bercakap bahasa Indonesia. Kita perhatikan dia bukan orang asli Indonesia. Dia orang daripada negara lain. Tapi dia bercakap dalam bahasa Cina, bahasa Indonesia, sama seolah-olah ini adalah bahasa kebangsaan dia. Tapi ini tak berlaku di Malaysia. Sebab itu perpisahan akan berterusan. Kerana penolakan sedikit asimilasi pun tidak diterima. Bahkan sekarang ini lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Keutamaan sekarang ini ialah untuk menonjol bahasa mereka, budaya mereka, sehingga pendatang yang datang di sini tidak kenal bahawa inikah negara orang Melayu. Semua tulisan, signboard apa semua bukan dalam bahasa kebangsaan, dalam bahasa lain. Ini yang menyebabkan di Malaysia ini terdapat racial politik. Sangat menarik sekali. Jadi maksud Tun adalah harapan kita adalah untuk mencipta assimilation. Kalau tidak pun sekurang-kurangnya sedikit assimilation. Tetapi nampaknya sekarang ni dia jadi lebih regang lagi.
Jadi integrasi itu pun sebenarnya tidak berkesan, kerana kalau kita lihat setiap kelompok masih hidup di dalam kelompok masing-masing dan mereka tidak mengenali salah satu sama lain dan mereka masih bertutur bahasa-bahasa lain dan bukan Ya. bahasa kebangsaan. Jadi dengan itu saya ingin ucapkan terima kasih sangat kepada Tun kerana sudi untuk meluangkan masa bersama di dalam podcast Suara Moderat pada hari ini. Dan kepada penonton di luar sana pula, jika anda uh, ter telah mendapat inspirasi daripada podcast kita hari ini bersama dengan Tun Dr. Mahathir, bolehlah mula untuk buat podcast-podcast sendiri juga, boleh gunakan KL Podcast Studio, boleh ketahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan KL Podcast Studio di website mereka klpodcast.studio ataupun di Instagram mereka, boleh rakam sama ada di studio mereka di Petaling Utama ataupun di Sungai Buloh seperti yang saya selalu buat, ataupun boleh rakam di luar juga di mana-mana kawasan yang ditentukan, seperti yang kita telah buat pada hari ini bersama dengan tetamu terhormat kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih banyak Tun, dan saya rasa saya mewakili seluruh rakyat Malaysia yang ingin menyatakan bahawa kami sangat kagum dengan kebolehan Tun dan kami sangat terhutang budi dengan segala jasa-jasa Tun kepada negara, rakyat Malaysia dan secara khususnya rakyat orang Melayu juga, kepada semua dasar-dasar dan perjuangan-perjuangan yang telah Tun buatkan untuk kami selama ini. Terima kasih. Terima kasih.